Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku tak ada order. Jadi aku nak tunjuk rambut yang aku selalu pakai. Yang aku Alhamdulillah ada juga asyik aku pakai rambut macam tu. Jadi aku tunjuk dua rambut. Wah, selalunya yang target duk kena GT atau talang. Kalau kata senangin ada tapi kurang. Saya aku tunjuk hampa rambut talang selalu aku main jabatan 1. Jabatan 2 pun okey juga, boleh pakai. Tapi jabatan 2 kedalaman dia lain sikit. Tu nanti aku tunjuk lain. Yang ni aku nak tunjuk untuk jabatan 1 selalu yang aku nak pakai. Okey, jom aku tunjuk apa. Okey, ni aku pakai tali nama apa, tapi ni fluorocarbon. Ni kecil je pondis dia 50. Aku ada satu lagi tali. Mana tali tu hilang? Satu 40. Jadi kali ni aku pakai 50. Sebab tali dia kecil. Nampak? Kalau kata talang okey lah kan. Kalau kata senangin kemungkinan boleh putus lah. Kalau atas 2 kilo, atas 2 kilo ke atas kilo lebih lah. Lalu aku dah dapat bawah sekilo, tak ada masalah ya. Okay, tali ni tarik 1.5. Okay, 1.5 kita potong. Lepas tu bahagi 2. Kita bahagi 2. Ini bagi 2 kan. Bagi 2. Lepas tu ambil ni lebih kurang tor ni atas bawah ni, atas dah ataupun lebih sikit okey lah. Okay, kita simple dah. Simple je, biasa je. Ni kita nak buat T. Masuk lah dalam 3 kali ke 4 kali, lebih tak apa. Masuk, pusing je lagi. Tu last. Okey. Tu so kita tarik macam ni. Tu nak sampai ni, tarik kuat. Okey, settle. Jadi macam ni. Lepas tu yang mana yang tak tahu ni, macam ni pusing. Dia kerja macam ni. Ni kita nak buat D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
9, 10, 12, 13. Okey, cukup. Masuk dalam lubang ni. Okey. Lepas tu pegang elok-elok. Pegang elok dia kaji macam ni. Tarik slow-slow. Sebab apa tarik slow-slow? Saya tak nak ejah kod dia tak okey lah. Okey, tarik lagi. Okey. Ni dia nak okey dah. Tarik rapat. Okey. Tu ya sempoi. Mempoi memang. Lepas tu tapi ni kita potong lah. Ni kita potong. Pam. Siap. Ni aku buat secara simple lah. Hak ni kita nak masuk pin. Masuk pin kita ke main line lah. Pusing 2 kali. Tarik. Tarik gigi lah. Okey, dah simpan wakpor dia. Okey, satu lagi masuk ladung. Ni kita masuk ladung. Setengah orang dia jenis yang teliti. Macam bopin lah ni. Bopin hang boleh tukar-tukar ladung. Kita jenis rodong kita buat macam tu juga.
Settle. Ambil plier tarik lah. Okay, hak lebih-lebih ni kita buang. Takut dia bersangkut. Dia, pengalaman aku dia bersangkut kalau kita baling ke. Apa pun pergi rapat sikit apa. Kita tarik kuat dah tak apa. Pergi rapat lah. Okay, sempoi. Jadi dah satu. Macam ni. Macam ni. Nampak? Niti. Okay, hak ni direct ke meteki. Dan ni meteki. Kita pakai hak ni dah. Hak ni dah. Size 4, size 6. Aku pun tak tahu lah. Aku rasa talang ni size macam ni okey lah. Pakai besar sangat pun umpan kecil juga nak pakai. Kalau kata malam tu orang akan pakai tamban. Tamban hang pakai size besar daripada ni. Contoh macam ni lah. Tengok. Ni orang pakai tamban lah. Pakai tamban, kita pakai besar sikit lah. Tapi kita pakai umpan bilis apa. Aku recommend hak ni lah. Hak ni pun tak mahal. Kalau kata jenis turun kerak tu, apa cari stainless steel. Tu bagi aku berbaloi lah. Memang berbaloi. Sebab hak ni lebih kurang macam pakai buang juga. Dia kalau sekali pakai, dia tak karat, tak apa. Dia bila karat, meteki tumpui. Pengalaman aku, selalu aku pakai balik. Bila meteki tumpui ni, dia macam ada rawit dia kan. Pasal tak? Ni. Dia tak zoom. Nampak? Kan dia macam cakok tu. Bila hang balik, umpan suka terkeluar. Itu pengalaman aku lah. Jadi meteki tu pun kena cantik juga lah. Tak cantik kan habis lah. Okay, hak ni macam aku ikat biasa je. Ikat macam biasa je. Aku buat dua. Sebab kadang-kadang dia tak kena bawah, dia kena atas. Kadang-kadang dia makan hak yang atas, tapi tak kena mulut, dia cakap badan hak bawah. Tu macam tips dia lah. Okay, macam ni pun boleh. Dia tak ada masalah macam ni. Kita masuk bawah. Ikat macam biasa. Semua suriah semua. Jadi aku macam ni lah. Susah. Okay. Okay, cantik. Tu potong. Okay, macam ni lah. Pupa dah. Ini macam ni. Ini daripada mainline ke mana-mana ke sama ni macam ni. Ini dia punya meteki. Okey. Okey, tutup cerita perambut tadi. Ni perambut orang kata perambut malas ni. Aku pun kadang-kadang pakai ni kena putih. Kau apakah malas nak buat? Tadi macam ni kau. Ambil dalam satu depak. Satu depak dah. Okey. Satu depak potong. Settle. Tu. Ni aku tunjuk simple lah. Simple ni. Aku pakai ni. Pakai ni pula. Tekan ni murah dah, RM1.7. Tapi yang ni lebih kurang macam pakai buang. Aku pakai seharian. Aku rasa tak jamin lah. Sebab apa? Tanya aku pakai sampai petang. Bila aku nak balik, aku tengok ni dah karat. Dia cepat karat. Boleh lah siapa yang pergi balik hari kan. Balik hari gagah pakai kan. Kalau
tidur semalam tu belum tentu dia. Dah try tengok kan. Sebab aku tengok macam dah karat. Okay, macam biasa. Air masuk tekai. Masuk belah depan lah. Kita pintai. Tarik ni. Masuk belah belakang dah. Lubang tak ni pula. Saat okey. Ni sudah lekas tekai dah. Masuk tak apa cantik sikit lah. Lubang dah kecil lah. Tu pun hak ni pun sama juga. Masuk macam tekai double macam orang buat biasa. Aku suka pakai dua. Sebab kalau tak kena bawah dia kena atas. Pengalaman lah. Ni semua pengalaman lah. Masing-masing punya skill lah. Kalau boleh pakai satu, nak pakai satu, tak ada masalah. Aku pakai dua. Tapi macam ni kecil sikit lah. Dia punya lubang lah. Alamak. Jadi apa ni? Lubang dia kecil sikit lah ni. Tak apa cantik kedudukan lah. Tapi boleh kot. Ni lubang besar. Besar lubang dia. Ni lubang dia kecil. Lebih kurang macam ni lah. Dia punya pembuatan macam ni. Start daripada sini satu lepas. Sampai sini. Kalau setengah orang masuk manik-manik ke, ada yang masuk manik merah-merah tu, boleh harap bu. Tak ada masalah. Boleh bu. Lepas tu ni macam biasa pintai dua. Dah setengah. Lepas tak ladung tengah. Dekat tengah-tengah rambut tu. Jadi pun okey. Siap. Macam ni je. Lepas tu pakai ladung yang kecil. Ni ladung ni bubur sebelum pin masuk tali. Masuk sebelum pin. Sebelum pin kira ladung hidup lah. Jadi ladung hidup masuk sini. Setengah orang bubur dalam ni. Aku buat macam ni lah. Tak ada masalah. Okey je. Asal tu aku strike juga macam ni. Banyak juga aku strike macam ni. Ni jenis malas ke dah. Tapi okey, cantik. Ni kira personate banyak kali juga lah. Boleh je try. Okey. Hak tu je daripada aku. Okey, thank you. Okey, hak tu je daripada aku rambut ni. Ni rambut dah jenis pun kata melayang lah. Ni pun sama juga rambut senangi, rambut talang. GT pun boleh pakai juga. Tapi tips dia pakai fluorocarbon lah. Aku pakai 100%. Mana dia? 100%. Murah lah tadi ni. Setengah orang pakai DuPont. DuPont pun bagus juga. DuPont. Selain pada tu aku tak pasti lah. Tapi aku pakai jenis ni soft lah. Ni tadi soft. Okay, yang rambut talang ni macam biasa. 2 depok pada tapak. Atau 1 depok pada tapak. Tengok keadaan ayat. Lepas tu tengok taman dia ada. Dia bawa minyak rock sikit. Kita boleh try jom dekat. Atau kadang-kadang dia depan tapak je. Okay, tu tip pada aku. Okay, terima kasih lah. Senang tengok. Okay, ciao.